Kenapalah Allah bagi anak ni kepada aku? Kenapalah tak sama macam anak-anak orang lain? Kenapa? Rasulullah tuan-tuan jaga anak-anak istimewa ni. Sebab orang-orang istimewa ni tuan-tuan, dia adalah ahli syurga. Sebab itu kesabaran yang sangat besar apabila kita menjaga mereka. Ingat, mudah ke tuan-tuan? Susah. Sangat susah. Kadang-kadang tuan-tuan, orang tak sabar. Kita sendiri pun kadang-kadang tak sabar dengan anak kita. Kita sendiri pun kadang-kadang tuan-tuan menangis. Dia bukan macam anak orang lain tak. Kalau cakap faham, dengar, duduk, kau jeritlah macam mana sekalipun, kau marahlah macam mana sekalipun, dia tak faham. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan, kita pun orang yang memandang ni pun kena fahamlah. Dan itulah syurga kita, mak ayah, abang kakak. Hari ni, ya kau nampak dia menyusahkan kau di atas muka bumi ni. Tapi kau percayalah, yakinlah. Besok, bila berada di dalam syurga, dalam perjalanan menuju kepada syurga Allah, dialah yang akan berlari menyambut kau. Dialah yang akan menyambut kau kalah anak-anak yang lain. Dialah yang akan memeluk engkau, mengucap terima kasih kerana jaga dia di atas muka bumi. Bukan mudah tuan-tuan. Yang ada anak-anak macam ni, yang ada anak-anak yang diuji tuan-tuan, dengan anak-anak OKU, orang OKU, keluarga OKU, Allahu Akbar. Akhirat dialah orang yang paling laju menyambut kita ketika mana kita masuk ke dalam syurga.